Wow, agama. Saya agama Islam buat. Ha? Ada orang Islam. Ramai dia. Minum dulu tercokek. Okey, minum. Apa tu? Normal lah dengan orang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan. Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bonegori boleh mana ni air zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya. Ya, bangga. Kau duduk situ apa? Ya, bangga. Yang korang masuk siapa suruh? Yang korang masuk live saya ni kenapa suruh? Siapa suka tunjuk? Saja, kenapa tak boleh ke? Kesiannya. Kesian. Kesian. Tak belajar agama, tak belajar adab. Yelah awak tak belajar agama, tak belajar adab. Okey, faham tu. Lagi? Korang lagi kesian. Kan kak berpantang berapa hari tu? Berpantang lama. Buat malu negeri yo. Oh ya ke? Buat malu Aduh. Aku nak cakap terang-terang lah dekat kau Bila kau buat live, kau minum, kau makan waktu puasa dekat live kau, isu dia bukan sekadar kau tak puasa tau. Tak puasa tu lantak kau lah, tu urusan kau dengan Allah. Kan isunya kau buat open depan kamera kau, depan apa handphone kau. Orang semua tengok dalam live kau. Lepas tu orang tegur, orang marah, kau marah orang balik. Boleh pula kau cakap, siapa suruh masuk live saya? Kan? Ni, aku bagi tahu kau sikit. Kau dah silap faham tau pasal fungsi live ni. Aku rasa bukan kau je, mungkin ramai orang dekat luar sana yang salah faham benda ni. Benda yang kau kena tahu, yang kau kena faham, bila kau tekan butang live dekat TikTok tu, start live tu, kau bukan buka satu bilik peribadi ataupun room peribadi yang orang lalu lalang tengok dekat tingkap bilik tu tau. Kau ingat macam tu Pasal tu kau cakap siapa suruh masuk live saya. Kan? Orang tak kemaruk tengok live kau dia. Live kau yang datang dekat skrin handphone orang. Orang tengok kau buat benda bodoh tu, yang orang masuk komen. Lepas tu orang belah. Orang bukan cari live kau pun. Orang cari live kau raming, tiba-tiba live kau menyelit kat situ. Algoritma yang tolak live kau masuk ke skrin handphone orang. Maksudnya bukan orang masuk dalam ruangan kau, kau yang masuk dalam ruangan orang. Jadi bila kau tanya siapa suruh tengok, kau lah yang suruh. Sebab live kau public, bukan private. Ada pula aku pula yang masuk live kau. Live kau yang masuk handphone aku. Kan? Tap to join tu, butang tap to join tu untuk kita buat aktiviti dalam live kau, macam komen ke, bagi gift ke, baca komen ke. Kalau setakat nak tengok kau je, tak payah tap, tak payah masuk pun tak apa. Kau pun tak tahu aku tengah tengok. Orang tengah baring-baring kat rumah tak terfikir pun nak tengok kau. Kau yang bersungguh-sungguh buat live masuk sampai handphone aku. Kan, last kau cakap siapa suruh masuk, play victim pula kau ni. Kan? Itu bukan soal kau puasa ke tak tau. Aku dah cakap tadi lah, itu hal kau dengan Tuhan. Kalau kau ada sebab tak puasa, tak ada siapa dah orang nak pergi siasat selongkar, tak ada. Tapi bila kau minum depan kamera dengan nada mencabar macam tu dah bukan urusan peribadi kau. Itu dah jadi perbuatan sosial. Orang semua nampak depan kamera. Dalam masyarakat, setiap perbuatan sosial ada konteks dia. Dalam kes ni bulan Ramadan, depan viewers, open streaming. Sebenarnya kau expect apa kau nak orang diam je ke time kau minum tu? Netizen Malaysia ni kau jangan main-main tau. Anak sultan, anak orang kesikitan pun diorang boleh troll tau. Ini kan kau anak orang kebanyakan. Ruang digital pun sama, ada ruang awam juga. Contoh live TikTok. Tu ruang awam lah tu. Kau jangan bogel pula kat situ kan. Kalau kita nak tahu satu tempat tu ruang awam atau tak, cuba kau lolehkan seluar kau kat tempat tu. Kalau kau tak berani, maknanya ruang tu ruang awam lah tu. Kat Malaysia ni, Ramadan ni bukan sekadar ibadah individu tau. Ramadan ni termasuk suasana masyarakat sekali. So bila kau open, buat sesuatu yang bercanggah dengan suasana tu, mestilah orang bising. Bukan sebab nak menyebuk, tapi sebab kau buat benda tu dekat depan orang. Dekat depan dia orang semua yang tengok kau. Aku ulang lagi sekali, takut kau tak faham Logiknya macam ni, aku bagi analogi lah Kalau ada seorang pasang speaker kuat-kuat tengah jalan, kan, lepas tu orang sound dia, woi bermekak lah, kan, takkan dia nak jawab, siapa suruh dengar? Takkan dia nak cakap macam tu. Live pun macam tu juga. Live bukan konten tertutup tau. Live ni konten open. Kalau kau minum depan kamera, kau dah tunjukkan yang kau tak ada common sense. Dan kau juga jenis yang tak malu dengan apa yang kau buat. Kau cakap tak payah tengok kalau tak suka. Masalahnya,
kau yang pilih untuk menayang. Asalnya orang tak nak tengok pun, kan? Dan bila kau tayang benda yang kau tahu sensitif, tapi lepas tu kau nak orang semua senyap, itu namanya kau nak perhatian tapi tak nak tanggung risiko. Terus teranglah aku cakap, kadang tu kan orang bukan marah sebab kau tak puasa tau. Orang marah sebab cara kau buat tu seolah-olah nak tunjukkan yang kau tak kisah apa orang nak cakap. Bila kau macam mencabar viewer, orang tak nampak kau cool pun. Walaupun aku tengok kau macam buat cool kan, orang nampak macam kau sengaja cek pasal. Kalau kau tak nak peduli apa orang cakap, tak payahlah buat live. Orang yang tak peduli ni biasanya dia akan buat hal senyap-senyap je. Tindakan kau tu memang akan tarik reaksi orang. So tak payahlah terkejut kalau kau kena kecam ke apa. Kau nak minum ke nak makan ke time puasa, makanlah puas-puas. Tapi janganlah pilih untuk jadi tontonan umum. Lepas tu marah bila viewers bagi pandangan. Hak bersuara bukan milik kau seorang. Yang menonton pun ada hak juga, kan? So aku nak cakap direct lah pada kau. Orang bukan nak kawal hidup kau. Kau yang pilih untuk tunjuk dekat tempat awam, tempat yang sensitif bagi ramai orang bulan puasa ni. Okay? Kalau orang kecam, bukan pasal dia orang masuk dalam hidup kau. Itu sebab kau bawa hidup kau dekat dia orang. Jelas pilihan kat tangan kau lah. Kau boleh buat apa kau nak, tapi bila kau pilih untuk tayang kebodohan, maksudnya kau juga pilih untuk berdepan dengan kecaman orang. Itulah harga sebuah live streaming. Setiap masa adalah jual kurma istimewa, berbuka penuh barokah. Dapatkan kurma Adela Ajwa. Hubungi kami sekarang. Tenang masa berbuka.